Boleh ke kita masak ayam tanduri dalam 20 minit? Mestilah boleh. Jom kita masak ayam tanduri menggunakan paste perapan Maggi Tanduri Air Fryer yang diperbuat dengan rempah garam masala dan halia. Baik, jadi untuk langkah yang pertama, kita akan masukkan kita punya paste perapan Maggi Tanduri Air Fryer. So, untuk dia punya paste ni, biasanya kita boleh gunakan untuk 1 ekor ayam. Jadi, senang cerita, kalau keluarga yang besar tu, kalau dia ada seekor ayam tu, kita boleh terus gunakan paste tanduri ni. Kita akan gaulkan dia bagi sebati. Dan untuk bagi dia rasa ada kick sikit, kita akan satukan bersama dengan kita punya yogurt. Jadi kita punya menu ni jadi lebih mudah. Sebab kita tak perlu nak prep dia terlampau lama. Dengan adanya paste daripada Maggi ni, kita punya hidangan akan jadi lebih cepat dan juga semestinya lebih enak. Kita akan masak kita punya ayam tanduri ni dalam air fryer. Kita akan letakkan dia punya suhu 180 selama 20 minit. Sementara nak tunggu ayam ni masak, ayam tanduri dia punya kawan baik adalah roti nan. Jadi jom kita buat roti nan. Kita akan masukkan tepung gandum, kita masukkan baking powder, sedikit minyak bersama dengan kita punya yogurt. Antara roti yang paling mudah kita nak buat adalah roti nan lah. Bagi saya roti nan ni dekat rumah semua boleh buat. Saya akan kongsikan sos yang mudah, iaitu garlic mayo. Yang pertama sekali kita nak kena masukkan adalah kita punya mayonis, lemon juice, bawang putih. Ayam ni dah memanggil-manggil lah ni. Untuk kita keluarkan dia. Bau dia betul-betul mengancam lah. Resepi 20 minit ayam tanduri dah pun siap. Anda hanya perlu perap dan masukkan dalam air fryer selama 20 minit. Jadi kalau anda nak cuba resepi ni, anda boleh dapatkanlah resepi penuh di website My Recipe.